Lebih 280 peserta dari dalam dan luar negara menyertai acara kecergasan The Underground Games Tug Race yang diadakan di Pusat Membeli Belah GM Klang hari ini. Program anjuran K-Fitness dengan kerjasama MMX Nutrition Pro dan GM Klang itu diadakan dari jam 7 pagi hingga 5 petang bertujuan memupuk budaya hidup sihat. Berbeza dengan latihan normal gimnasium, Pengarah Gimnasium K-Fitness, Lee Ho Kiat berkata, latihan fungsi memberi tumpuan kepada pergerakan semula jadi tubuh yang bukan sekadar membina otot tetapi meningkatkan kekuatan dan ketahanan. Dia normally akan lebih seronok lah. People enjoy doing it because it can be so high intensity and it's a very simple and straightforward workout. Kalau dalam Malaysia, tak banyak. Maybe ada satu ke dua. So kalau banyak pun, dia tak ada saiz sebesar ini. So kami amat gembira dapat buat satu acara yang saiz macam ni thanks to GM. Melihat kepada perkembangan dan sambutan positif, pengasas dan pengarah K-Fitness, Kenny Siu Kok Wah berkata, pihaknya menyasar untuk menganjurkan lagi acara itu dengan penglibatan sekurang-kurangnya 1,000 peserta pada April tahun depan. Next year kita target April atau Mei. Itu open for luar negara sekali kan? Yes. Di sini juga? Di sini juga, yes, GM Klang. GM Klang partner pertama kami dan GM Klang pun sponsor tempat yang begitu besar untuk kami organize event ini. Yang paling sesuai dengan tempat ini.